Bolehkah salat dengan make up? Oh, yang ni mesti geng-geng hok yang make up tadi ni. Depa pun mungkin boleh tak semayang dengan make up? Boleh Syarat yang pertama, make up tu mesti tak najis. Pasal bukan soal make up tu, soal kita tak boleh bila kita solat kita mesti bersih pakaian kita. Dan apa syarat sah semayang? Bersih diri dan juga pakaian daripada najis. Jadi make up tu mesti tak mengandungi bahan yang bernajis. Yang kedua, make up tu sendiri mestilah tidak tebal atau menghalang daripada kita berwuduk. Melainkan kalau dia dah wuduk lepas tu dia pakai make up, masalah juga, takkan dia tak kentut kan? Tapi kalau dia ambil wuduk lepas tu dia pakai make up, lepas tu dia tak kentut, dia pergi semayang, boleh? Semayang pakai make up boleh? Sebab itu ada, saya bukan nak kempen, saya pun tak tahu betul tak betul sebenarnya make up apa pun boleh kan. Orang semayang, orang perempuan dulu semayang pakai bedak sejuk, tu make up lah tu, bedak sejuk kan. Cuma kita nak main masjid ni tak payah duk make up sangat lah. Nak make up apa, kadang-kadang saya tengok orang perempuan main masjid ni tu dia punya mulut merah kan, tak sesuai kan. Tak payah wangi-wangian sangat, tak payah bersolek sangat lah. Pasal kita nak main masjid, bukan pergi makan kenduri. Tapi kalau dia nak make up sikit-sikit tak apalah kan. Tu imam pun bukan boleh harap sangat. Kadang-kadang dia tengok, boleh tahan ni. Tak payahlah. Fitnah, tabarrush. Cuma dia tanya tadi, bolehkah solat pakai make up? Boleh Boleh. Boleh.